Okay, selepas OneDrive, Microsoft Outlook, okay, ada perkara baru yang saya nak perkenalkan, Microsoft Planner. Siapa pernah dengar Microsoft Planner kat tangan? Okay, satu. Baguslah. Ni pengguna tegar 365 ni patutlah storage dia penuh. Okay. So kita cuba Microsoft Planner hari ni sebab apps ni antara yang saya pakailah dalam menguruskan tugasan-tugasan dalam pejabat. Okay. So ini adalah Microsoft Planner. Dalam Google pun ada tapi saya nampak Microsoft Planner nampak lebih baik lah. Cuma kadang-kadang kita tak dapat nak istiqomah lah nak selalu tengok tugasan-tugasan dalam ni kan. Okay, pergi dekat home, cari planner. Okay, kalau tak jumpa dekat shortcut tu, typekan dekat search nak cari apa? Planner. So icon dia warna purple, biru, pink. Okay. Microsoft Planner ni apps yang kita boleh guna untuk menguruskan tugasan untuk diri kita. Banyak bos bagi tahu hari ni bos panggil, esok bos panggil, esok bos panggil lagi. Jadi macam mana nak ingat ni? Buku pun dah macam-macam buku. Jadi kita nak ingatkan apa yang ada dalam tugasan tu, kita catatkan kat sini. So kita boleh tengok satu-satu Alright. Contoh Okay, first kita tengok dulu my day. Kat sini disebutlah 17 hari bulan. Nampak gelap, saya tak boleh nak tukar. Macam ni Syida nak tukar jadi light mode? Boleh cerita sikit? Saya punya dark mode. Nak carilah lupa. Okay, saya dah cuba try, tak dapat. Okay, tak apalah dark mode pun dark mode lah. Nampak yang belakang? Kat sini ada tugasan, task name, private task, due date bila, priority, bila nak mula. Dan sebelah kiri ni, hari kita nak kena buat apa hari ni, apa tugasan kita dan apa perancangan kita. Yang ini yang share daripada ketua lah contohnya kan, unit. Contoh dekat infrastruktur ada unit operasi, ada unit pentadbiran. So kat dalam ni ada tugasan-tugasan yang saya assignkan. Contoh pada Puan Mazidah, apa nak buat. Apa tugasan ni, yang mana dah selesai, yang mana belum, saya boleh monitor lah. Tapi sebagai ketua kena tengok selalu yang mana belum selesai. So kita boleh follow up. Okay. Contoh kita buat satu task. Okay, ni plan. Plan ni macam satu projek besar lah. Satu projek besar yang kita nak buat, dalam dia ada banyak yang kita akan share dengan orang lain. Contoh saya nak tunjuk contoh yang dah ada je lah. Contoh, unit infrastruktur. Okay. Tak sulit lah So dekat sini saya letakkanlah ikut bucket. Dia ada bucket. Maksudnya bucket ni adalah scope. Contoh, sistem rangkaian. Apa tugasan-tugasan untuk bilik server. Apa tugasan yang berkaitan dengan keselamatan ICT. Just letak. Add task. So contoh kat sini saya katalah saya letak bilik server. Add task. Gotong royong. Habis dah? Home. Tak adalah, sudah tak keluar home tu. Dia sampai contact preference. Home yang mula-mula tadi tu dekat sini. Oh.
Okay, tak apa. Dia sekarang bukan dark mode. Tapi nak tukar light mode. So, kalau off, dia akan jadi light. Kalau kita ni, lepas tu pergi dekat planner. Ya, tak apalah. It's okay. It just interface saja. Okay, saya rasa tak perlu nak tunjuk satu-satu. Boleh tengok skrin ni. Boleh kita letakkan, buatkan ya, semua orang kena cuba. Create satu task, apa-apa saja task dan masukkan nama saya sebagai orang yang sepatutnya melaksanakan tugasan tu. My task. Ataupun boleh letak plan atau my plan pun boleh. Sorry, plan. My plan, add new plan, maybe simple plan atau basic. Okay, my plan. Boleh cuba ya. Lepas tu plus ni kat sini new plan. Okay. Boleh pilih template simple plan. Use templates. Okay, apa nama simple plan tu? Bengkel. Apa-apalah jangan ikut bengkel ni. Boleh je letak apa-apa. Add to my pin plan. Create. Okay, template ni dah ada. Backlog, up next, in progress, blog. Jadi kita boleh letaklah backlog ni yang dipanggil bucket satu-satu ni nama dia bucket. So boleh tukar nama bucket ni, rename. Boleh delete, kita assign task, add task ni. Okay, add task. Okay, bila kita dah add task, setkanlah due date, letak hari ni. Assign, letak nama saya, Mimi Hasliah. Nanti saya akan dapat task tu. Lepas tu add. Due date, today. Assign, okay, katalah saya assign Syida. Nur Syidah. Nur Syidah je dah keluar ya, Nur Syidah binti Muhammad Sani. Oh, non-member. Boleh ke? Tak boleh kan, bukan non-member. Create group. Kena add dalam group. Okay. Assign and add. Tak boleh. Okay, macam mana nak invite members? Ni dekat bahagian share ni. Sebelah kanan share ni, add-kan nama. Nur Syidah. Invite. Okay. So, saya dah buat dah. Belajar Microsoft 365 kepada Nur Syidah Muhammad Sani. Lepas tu due date dia hari ni. So, ni adalah tugasan yang nanti Syidah akan dapat lah dalam email, dalam plan tu nampak. Okay, boleh cuba ya. Saya bagi masa 10 minit.
boleh assignkan saya tugas. Saya akan tunjukkan dekat skrin. Or your organization global has turned off the ability to create new Microsoft group. Add to existing group? Oh, tak boleh ya? Okay. Apa? Share? Oh, tak semua orang. Dah yang light mode tu kan? Ha. Pergi dekat ni. Setting. Oh, Chrome. Dekat Chrome setting ni. Lepas tu pergi tengah light mode ni ha. Okay, alright, thank you. Sekejap nak cuba. Jom kita try. Tak boleh ya? Tak boleh. Ni pun tak boleh pun. Meh. Itu tak berwarna. Mesti salah buat. Ke dia ada kaitan dengan apa? Outlook group ke? Sana ni share. Try lagi. Lah, add to existing. Tak boleh ya? Ayah. Okay. Semua orang tak boleh Tak boleh assign. Okay Nama maksudnya adalah apa? Features yang dia tak upkan kan? Tak bagi. Dulu masa saya buat ni banyaklah boleh. Lepas tu dia ada limited task tu saya cuma boleh buat 3. Task saya yang keempat dah hilang. Macam tu lah. Dia macam tak tahu apa features yang dia kurangkan kan. Tapi tak apa. Maksudnya planner ni boleh cuba untuk my task. Task diri sendiri untuk remind kita apa yang kita kena buat boleh gunalah. Maksudnya dekat my plan ni untuk diri sendiri je lah. So kita tak boleh share ke orang lah buat masa. Ya, tugasan untuk diri sendiri. Kita kena buat group dulu. Itulah. Boleh cuba. Kita kena buat group dulu kot. Ni kita boleh invite PTDF ni. Kita nak invite orang guna ni. Dia boleh share bila kita buat group dulu. Gitu kan? Boleh share. Siti boleh share. Group PTDF punya. Bila ada group dia. Siti dah pernah pakai lah sebelum ni. Pernah, dah lama tak guna. Nampak nama. Ya, macam mana nak buat group BTDI tu kena add dulu dekat. Sebab dulu lama-lama tu dia macam okey kan. Kat mana kita buat group tu. Pernah tak apa. Ni group ni. Macam ni kot cara buat group. Mana group Siti yang lama. Macam ni semua tengok. Cuba new contact. Tapi kita nak tengok group kita yang already, kita nak tengok kat situ. Macam mana? Group-group yang Siti ada. Ni. Kita kena buat group dulu. Dah. Kita memang boleh invite untuk group. Okay. Macam mana tadi Siti buat? Pergi dekat Outlook Tu dah ada. Yang ni dah ada group kita kan. Macam mana Siti nak groups? Just tambah lagi ni. New je. Boleh new. Jadi kita nak new kan lagi. Jadi kita nak new group. Ni first ni. People. Ni kita tengok laptop. Okay. New contact. Dia ni. Lepas tu. Macam mana kita buat group dia? Macam ni kan? Add chat. Manage contact. Ni tak apa. Manage contact. Kita orang buat macam mana? Ni. Anyone. Group kita orang. Tu. Group kita orang. Group kita orang. Ada. Yeay. Alhamdulillah. Tengok ada orang terror. Itu siapa? Itu dia buat ni siapa punya? Saya punya terangkan, bagi terang, orang tak nampak gelap. Oh, terang. Light mode. Dekat mana tadi? Zima. Buat Pergi kat contact tu.
Kan? Dia kontak tepi tu kan? Nashidah, kau kan selalu guna. Aku dah pernah buat group. Tapi dah tahu dah macam mana nak buat group baru. New group tak boleh kan? Macam mana ni kan pergi dekat yang Microsoft seperti yang kat sini tadi. Saya nak buat group baru. Baru kita boleh pergi assign kita punya tugas-tugas ni. Contoh kita nak buat group hari ni. Faham. Jom kita buat group 365 hari ni. Sekejap. Dia juga dapat PC dia. Tak nampak. So, saya pun cuba dekat Outlook, lepas tu saya pergi dekat bawah ni groups. Dia ada new groups. Kalau tu dia ada bawah people ada group. Bawah people. Lepas tu pergi dekat mau pergi Outlook, kat sini ada. Pergi dekat sini. Ada new group. Okay, new group dia dah tutup. Okay, saya perasan nampak tak saya punya dekat sebelah kanan ni group, ni sebenarnya group daripada Teams. Daripada Teams. Ni group daripada Teams. Maksudnya dia ambil daripada situlah, maksudnya kita dah register. Buatkan Teams dulu. So masa buat yang group yang ada ni, buat dekat Teams. Masa bikin So kita kena belajar Teams pula dah ni. Okay, nak buat group, kita pergi dekat Teams jom kita lompat-lompat lah pergi Teams. Kita cuba dulu. Microsoft Teams. saya pergi dekat group tu lain. Ni team saya. Tapi kat sini group ni lain. Tidak lain. Ke ini, dia tukar muka je. Tapi ni nampak siap buat ni latihan team seperti dia. Wow. Sebab bila aku nak create team, lepas tu kalau existing team yang aku ada. Lepas tu dia suruh aku add team dalam. Okay, saya rasa lah Microsoft dengan dia macam dah hadkan. Dia tak banyak features. Contoh macam Google account, kita dah tak boleh create share folder. Dia tak bagi kita dah buat bilik baru dalam rumah kita tu. Dia tak bagi. Pakai je bilik yang sedia ada yang kita dah create sebelum ni. Rename, buang yang lama macam tu. So mungkin 365 pun macam tu. Dia nak limitkan storage. Jadi ada feature-features yang kita tak boleh nak buat dah. Kalau dulu boleh create teams kan. Okay, contoh macam ni kan. Saya punya boleh lagi. Add member, katalah Siti Rozana. Add. Mungkin storage saya dah masih ada lagi. So boleh recreate. Cida storage dah penuh. Jangan boleh? Tak boleh. Dah kosong dah. Dah kosong? Dah banyak tapi Tu, tak boleh nak creative? Tak boleh. Kalau nak create kat sini. Okay. Dia cuma kalau kita nak create team daripada team yang sedia ada je baru boleh. Kalau nak yang baru tak boleh. Sebab dia dah
Dia dah limitkan lah Okay. So excitement kita dah menurun sedikit sebab kita tak dapat banyak buat benda. Okay. Kena tambah storage ni barulah seronok sikit. Okay. Wan Siti boleh tambah Teams? Okay, siapa yang boleh tambah team baru? Microsoft Teams? Tak boleh juga kan? Okay. Okay, so saya minta maaf kekurangan ni sebab yelah limitation dalam Microsoft sendiri sebab storage lah saya rasa. Okay, ada benda yang kita boleh pakai, ada benda yang kita tak boleh pakai. Okay, tak apa. Jadi janganlah limitkan eksplorasi kita ni. Maksudnya carilah lagi apa yang kita boleh guna dalam Microsoft untuk memudahkan kita buat kerja lah. Okay, explore more. Okay, tu Microsoft Planner. Dan kita dah tengok Outlook tadi, OneDrive dah tengok, Copilot, nak sambung balik Copilot? Dah Okay, Copilot boleh try untuk buat video dengan gambar. Boleh cuba Okay, kita balik semula kepada Copilot. Yang ni lebih menyeronokkan. Tapi kita tengoklah apa hasil dia nanti. Hasil dia taklah cantik macam kalau kita buat sendiri dekat Canva kan. Dah. Tadi. Okay, Copilot kan. Copilot dekat sebelah kiri. Okay, cara dia nak minta dia buat poster untuk kita. Sediakan satu poster tentang jamuan akhir persaraan staf. Okay, nama staf contoh Ahmad. Encik Ahmad. Okay, send. Okay, saya tak bagi maklumat pada poster tapi dia tanya, dicadangkan agenda. Okay, so ada maklumat, ada tiba-tiba Puan Siti pula kat situ Okay, 20 Januari. Tambah gambar Encik Ahmad, dia kata. Okay, tambah. Kita nak lampirkan gambar Encik Ahmad lah kita cari gambar Boleh? 10 minit je dekat speaker corner. Boleh? Okay. Okay, saya ada gambar ni je. Siapa ada Sadikin dalam ni ada? Sadikin, saya pinjam gambar Sadikin. Okay. Alright. Oh, dia tak bagilah. Dia tak comply format. Okay, tak apalah, tak ada gambar.
Okay, saya minta Copilot buatkan poster dalam format JPEG. So dia tengah menjana. Dia buat Atau dia tengah processing. proses. Cuma kadang-kadang expectation kita lain, tapi dia buat lain. Sabarlah ya, dia bukannya pandai pun kan. Itulah dia gambar. Perasan tak kalau dekat TikTok ke dekat tu gambar-gambar macam ni kan? Kan? So macam ni lah. Betul? So macam-macam lah kita boleh buat. Sebenarnya saya pun baru je try Copilot ni. Sebelum ni pakai ChatGPT. ChatGPT pun boleh. Tapi dia punya idea dia tu, poster yang dia buat tu lain lah. Kalau dekat ChatGPT kita cakap minta dia buat poster, bagi tema sikit-sikit dia dah boleh buat dah. Yang ni dia nak lagi information kan. Ya. Betul. Ya. Okay. Kenapa tak boleh generate check kat kau pandai? Tak apa. Kenapa dia tak keluar iklan ni? Lepas tu tanya lagi, tampakkan pasta yang besar tu. Dia tak jumpa gambar? Ada gambar? Gambar tak ada. Mungkin dia suruh kita ucapan. Okay ya semua? Boleh ya ikut? Alright. So lepas ni kena belajar lebih, kena tengoklah, kena try selalu, jadi kita dapatlah explore kan. Okay, seterusnya saya terus ke slide seterusnya lah ya. Okay, kita teruskan ke slide seterusnya. Microsoft 365 ni boleh digunakan di mana? Okay, selain daripada komputer, PC and Mac, walaupun dia kata Microsoft, tapi dekat komputer Mac pun dah boleh dah. Untuk kita gunakan 365. Peranti Android, dekat handphone, siapa yang rajin nak buat kerja dekat rumah, dekat handphone ni nak kena tengok Word, Excel, edit dekat situ, boleh install dekat handphone masing-masing. Untuk peranti iOS, boleh juga kita install dekat iPhone dengan iPad, boleh pakai 365. Cuma biasanya macam pelajar dia nak pakai Microsoft Teams dekat handphone dia agak berat. Jadi bukan favorite punya tools lah untuk buat online kelas. Sebab dia lebih suka pakai Google Meet. Google Meet tu macam light je. Okay, jadi Microsoft Teams tu dia heavy dan banyak sangat feature. So saya tak cover lah Teams tu dalam topik kita hari ni tu advance. Nanti akan ada kursus-kursus lain yang akan disediakan untuk Microsoft Teams. Okay, untuk browser, semua browser boleh pakai Chrome, Mozilla, Edge, Safari dengan Opera. Jadi tak apa, kalau kita tak tahu tanya je Copilot. Kalau dulu tak tahu tanya Google, sekarang tak ya dah, tak relevan. Tak tahu tanya ChatGPT, tanya Copilot, tanya Gemini. Gemini, macam-macam nama. Okay, so kesimpulannya, kita dah nak ke akhir lah sebab bengkel ni 2 jam je. Microsoft 365 ni selain daripada kita gunakan untuk buat kerja, dia meningkatkan produktiviti kita lah ya. Sebab tak perlu nak install, kita dah boleh buka pakai browser terus boleh buat kerja.
Okay, kalau tertinggal, tak ada isu-isu tertinggal file, tertinggal pen drive, tak ada. Tak boleh nak cakap tu alasan tertinggal lah. Okay, memudahkan kolaborasi, boleh share. Saya boleh share dengan Puan Siti, saya boleh share dengan Zila apa yang saya nak buat editing. Okay, akses yang fleksibel. Apa maksud akses fleksibel? Okay, betul. Dan penyimpanan awan, storage, sekarang ni semua cloud storage dan kemaskini secara automatik. Okay, kalau kita buat editing, dia terus automatic save. Alright. So, saya rasa 80% ataupun 90% daripada kita yang dah biasa buat kerja dah tahu dah apa yang software yang cloud ni boleh buat lah, membantu memudahkan kita berbanding 10 tahun dulu. Kalau 10 tahun dulu kami pun IT department ni nak kena tengok install uninstall kan. Sekarang dah mudah lah, bagi je account, apa-apa buat aduan ICT, okey tengok account okey ke tak. Macam tu. Okey, dan feature Microsoft ni sebenarnya kalau kita perhatikanlah dekat address atas tu isiswa.uitm.edu.my kan, sebenarnya kemudahan ni nampak untuk pelajar lah. KPT sediakan kepada pelajar. Sebab pelajar tak perlulah nak beli software, dia just bawa laptop je, sambung ke internet kampus dah sediakan, dah boleh belajar dah. So kalau ada adik-adik yang nak belajar boleh bagi tahu, masuk je UA, ada dah kemudahan ni. UiTM ada, U lain semua ada. Okey, ada apa-apa soalan tak tentang Microsoft? Okey, kalau nak ratekan Microsoft ni boleh bagi berapa bintang dekat dia punya rating tu. Dekat bahagian home ni ada ni. Click to send feedback. Kat sini. Nak bagi pujian ke, nak report the problem ke, make suggestion ke, boleh hantar. Kalau dia kan, ditambah extra storage maybe. Okey, seterusnya so menutuplah dah nak akhir. Ni saya ceritalah sikit tentang adab menuntut ilmu. So datang ke sini, terima kasih pada semua yang telah datang hadir ke sini. Peserta pertama, kumpulan pertama, tepukan untuk diri sendiri. Okay, kumpulan pertama yang telah mendaftar untuk program RSP 2.0 yang project rector tu. So bahagian infrastruktur dianugerahkan projek ni untuk pastikan semua staf UiTM Cawangan Johor capai 12 jam latihan ICT. Okey, selain daripada latihan yang kami buat, carilah latihan lain yang ICT tau. So cukupkan 12 jam. Jadi nanti kita akan tunjukkan dia punya macam mana nak cari. Saya akan tunjukkan website dia. So ini adalah adab menuntut ilmu. Okey, pertama ikhlaskan niat datang. Kedua berdoa, rajin berdoa, mudah-mudahan Allah mudahkan, terangkan hati kita, mudahkan urusan kita. Okey, bersungguh-sungguh dalam belajar, menjauhkan diri daripada dosa dan maksiat, tidak boleh sombong dan tak boleh malu. Tanya kawan-kawan, tanya guru, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan, diam ketika pelajaran disampaikan, berusaha memahami ilmu. So dia discuss, tak apa, kita kelas kita discuss. Kita berbincang dan kita bertanya. Okey, terima kasih pada yang telah hadir.